JM Diet hari ke-6 Cikgu Tiha. Jom kita naik penimbang. Oh my god, hampa seriously 49.6. So semalam hampa boleh tengok berat Cikgu Tiha ialah 50.20. So berlaku penurunan sebanyak 60 gram dekat situ. Alhamdulillah. Okay, so jom kita tengok JM Diet hari ke-6 apa yang kita kena makan. Okay. Alright, hampa, untuk JM Diet hari ke-6 ni kita hanya perlu makan protein bersama sayur-sayuran kecuali kentang. Protein tu tak ada had, kita nak makan banyak mana, tapi jangan berlebihan lah. Air kosong jangan lupa 8 hingga 12 gelas sehari. Okay, so jom kita start untuk menu JM Diet breakfast Cikgu Tiha hari ini. Okay. Okay, hampa, untuk menu breakfast diet JM hari ke-6 ni, Cikgu Tiha nak buat sup sayur cendawan bersama ayam. So kita letakkan 1 sudu olive oil. Dan kita tumiskan bawang putih. Kita tumiskan bawang putih dan bawang merah. Okay, bawang putih make sure korang cincang sampai habis macam ni, okay? Baru sup kita tu sedap lah, dan dia rasa juice bawang putih tu. Akan tumis. Tumis sampai dia garing, okay? Okay, bila bawang tu dah garing, hampa masukkan ayam. Okay, ayam ni dia tak berapa nak ada isi sangat, sebab isi dia, ayam ni just tulang-tulang je, okay? Sebab isi dia Cikgu Tiha dah buang, Cikgu Tiha dah ambil isi dia untuk kita nak makan lunch nanti, okay? So yang ni tulang ayam dia ada isi-isi sikit, sebab Cikgu Tiha tak nak terlebih protein sangat, sebab nanti Cikgu Tiha nak letakkan 2 biji telur dalam sup sayur ni, okay? Okay, so ayam just sikit je, nampak je banyak tapi cuma tulang ayam je banyak, okay? Sedap kalau kita nak makan dengan sup kan. Okay, so kita tumiskan dengan bawang tu, gaulkan dengan bawang tu sampai dia kering air sikit ayam tu, okay? Okay, setelah 5 minit macam tu, nampak ayam tu dah kering air, kita masukkan sedikit serbuk lada putih dan gaulkan lagi. Gaulkan sekejap je dengan serbuk lada putih tu. Kemudian kita masukkan air. Okay, kita masukkan air. Air jangan terlampau banyak, Air jangan terlampau banyak, dalam 3 gelas macam tu lah. Sebab kita tak nak dia terlampau berair, okay? Okay, bila dah masukkan air, boleh kuatkan api, biarkan dia mendidih. Dan kita masukkan baby corn. Masukkan baby corn. Dan kita boleh tutup tudung periuk ni, okay? Okay, tutupkan tudung dalam 10 hingga 15 minit macam tu, dan tunggu sampai ayam tu masak. Okay, selepas 15 minit ayam tu dah masak dan baby corn dah lembut. Okay, ayam tu dah masak dan baby corn pun dah lembut. So kita nak masukkan cendawan dan sayur.
Cikgu Teh dah tak masak lagi. Cikgu Teh akan ulang makan sup sayur tadi dengan kangkung goreng ni lah. Okey, kemudian bila batang dia dah layu, kita masukkan daun kangkung dan kacau sampailah dia layu. Tapi jangan terlampau lama sangat tau masak daun kangkung ni, sebab nanti takut dia jadi macam lenyir, macam orang dah cakap macam beleceh macam tu, tak sedap. Okey, so kita kacau. Alright, nampak bila dah nak siap nanti, bila dah korang dah puas hati, masukkan garam, ataupun kalau korang nak dia ada kuah-kuah sikit, korang masukkan air dulu sebelum masukkan garam tu. Nanti bila korang dah habis JM diet pun korang boleh repeat menu ni. Ni sebenarnya sayur goreng iklim. Okey, sayur kita dah pun siap. Kita masukkan garam. Okay, garam tak banyak, dalam satu sudu kecil macam tu. Ikutlah korang punya kemasan nak macam mana. Okay, so kacau dan siap. Okay, inilah menu JM Diet Cikgu Teha hari ke-6 untuk lunch. Cikgu Teha makan sayur kangkung tu bersama ikan bakar, seekor ikan bakar dan sambal iklim. Alright, untuk malam pula, untuk dinner, hampa boleh ulang makan sup sayur dan sayur kangkung tadi. Settle JM Diet hari ke-6 Cikgu Teha. So, jom ke next video untuk tengok hari terakhir JM Diet Cikgu Teha dan Riza.